Migrasi. Macam mana sebenarnya pergerakan manusia ni boleh bagi kesan kepada pembangunan sesebuah negara? Apa tu migrasi? Ia adalah proses perpindahan penduduk. Ia boleh jadi dalam negara sendiri, contohnya dari kampung di Kelantan ke Kuala Lumpur. Itu kita panggil migrasi dalaman. Atau ia boleh jadi antara negara, contohnya dari Bangladesh ke Malaysia. Yang itu pula kita panggil migrasi antarabangsa. Jadi, kenapa orang nak berpindah peluang pekerjaan? Dekat bandar, kerja dalam sektor kilang, perkhidmatan dan perniagaan memang jauh lebih banyak. Kedua, upah yang lagi tinggi. Gaji yang lebih baik berbanding di kampung boleh bantu tingkatkan taraf hidup. Dan yang ketiga, kemudahan moden. Yalah, dekat bandar ada universiti, hospital, bank, pengangkutan awam yang lengkap. Semua ni jadi tarikan. Sekarang, jom kita lihat dari sudut yang positif dulu. Macam mana migrasi ini boleh bertindak macam enjin yang menggerakkan pembangunan sesebuah negara. Sumbangan yang paling jelas ialah tenaga kerja. Cuba kita bayangkan sekejap, sektor peladangan atau pembinaan di Malaysia boleh ke berjalan lancar tanpa pekerja migran? Mereka lah yang mengisi kekosongan dalam sektor-sektor penting ni dan pastikan aktiviti ekonomi utama negara kita tak terganggu. Bila populasi di satu tempat tu bertambah, maknanya lebih ramai orang akan berbelanja kan? Ini secara automatik akan tingkatkan permintaan untuk macam-macam barang dan perkhidmatan. Saiz pasaran domestik pun jadi lebih besar, terutamanya di bandar-bandar utama. Migrasi juga secara literalnya boleh membuka kawasan-kawasan baru. Rancangan Tanah Felda, kawasan yang dulunya hutan terbiar, telah diubah menjadi pusat komuniti dan ekonomi yang produktif, hasil daripada perpindahan penduduk yang terancang. Bila seorang migran dapat gaji yang lebih tinggi, kuasa beli dia pun meningkat dan duit yang dibelanjakan tu akan berputar semula dalam ekonomi tempatan. Sekarang, jom kita beralih pula untuk tengok isu-isu yang timbul, terutamanya bila ia berlaku tanpa perancangan yang rapi. Secara ringkasnya, ini antara 5 cabaran utama. Pengaliran wang keluar negara bila pekerja asing hantar duit balik kampung. Kawasan luar bandar pula makin kurang tenaga kerja muda. Timbulnya pelbagai isu kesihatan dan sosial, kos kerajaan meningkat untuk uruskan isu seperti pendatang tanpa izin dan sudah tentulah bandar-bandar jadi terlampau padat. Bila bandar tu berkembang dengan sangat cepat sampai perancangan pun tak dapat nak kejar, apa agaknya kesan sosial yang paling jelas kita boleh nampak? Isu setinggan. Macam yang digambarkan dalam petikan ni, bila harga rumah di bandar besar jadi tak masuk akal, golongan migran yang berpendapatan rendah tak ada pilihan lain. Mereka terpaksa bina kediaman haram. Ini bukan masalah kecil ya, ia adalah isu sosial yang sangat kritikal di banyak bandar besar Asia. Kesannya bukan sekadar mencacatkan pemandangan. Ia menjadi punca kesesakan lalu lintas yang kronik, memberi tekanan yang melampau pada sistem bekalan air dan elektrik, dan akhirnya, ia mewujudkan satu jurang sosial yang sangat dalam antara penduduk bandar. Jadi, apa solusinya? Untuk kurangkan tekanan di bandar, salah satu strategi utama adalah untuk memberi tumpuan kepada pembangunan kawasan luar bandar. Ini adalah Plan 4 serampang yang boleh dilaksanakan. Pertama, modenkan sektor pertanian, jadikan ia lebih menarik untuk golongan muda. Kedua, sebarkan industri dan kilang keluar bandar. Jangan semua tertumpu di bandar. Ketiga, perkukuhkan latihan kemahiran melalui institusi seperti IKM dan College Vocationals supaya anak muda tempatan ada skil yang diperlukan. Dan keempat, naik taraf kemudahan sosial, bina pusat beli belah dan klinik yang moden. Matlamatnya jelas untuk menjadikan kawasan luar bandar satu pilihan yang menarik untuk tinggal dan bekerja. Soalannya, wajar ke kita terus bergantung harap pada pekerja asing? Kalau kita tengok dari satu sudut, ada yang kata wajar sebab ia boleh bawa masuk pemindahan teknologi dan kos upah pun lebih rendah untuk majikan. Tapi kalau kita tengok dari sudut lain, ia mewujudkan persaingan pekerjaan dengan rakyat tempatan dan sering dikaitkan dengan peningkatan isu-isu sosial. Jadi, kenapa sebenarnya ramai sangat orang muda pindah ke bandar? Orang muda nampak bandar ni macam lubuk peluang. Nak sambung belajar, pergi bandar. Nak cari kerja gaji besar, pergi bandar. Nak rasa hidup moden sikit, pun pergi bandar. Semuanya macam tertumpu kat sana. Inilah yang kita panggil faktor penolak dari kampung dan faktor penarik ke bandar. Dan inilah cabaran yang kita kena hadap. Okey, so macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita mulakan dengan bahagian pertama, transformasi ekonomi. Kita kena ubah wajah ekonomi luar bandar bermula dengan akar umbi dia. Salah satu perubahan paling besar, kita tengok dalam bidang pertanian. Dulu kita bayang petani ni kerja berat, berpanas. Sekarang, lupakan imej tu. Kita dah beralih ke arah usahawan tani muda atau agropreneur yang guna drone, guna sistem fertigasi pintar. Dah bukan lagi soal kerja keras, tapi kerja bijak dan pastinya lebih untung.
Dan kesannya bila kita guna teknologi moden ni, bukan setakat kerja fizikal tu jadi kurang, tapi hasil tanaman dan pendapatan confirm naik. Jadi petani muda pun boleh ada taraf hidup yang lebih baik. Penyeleraan industri. Maksudnya, kita bawa kilang-kilang industri kecil dan sederhana atau IKS masuk terus ke komuniti luar bandar. Logiknya mudah je kan? Bila kerja dah ada depan mata kat kampung sendiri, buat apa nak pindah jauh-jauh lagi? Isu kedua ialah kualiti hidup. Kita kena pastikan kawasan luar bandar ni bukan saja tempat untuk bekerja, tapi juga tempat yang seronok untuk didiami. Petikan ni, ini dia intipatinya. Kalau kita boleh rapatkan jurang kualiti hidup bandar dengan luar bandar, maknanya satu lagi sebab utama orang muda nak pindah tu dah tak ada. Matlamatnya, hidup kat kampung pun boleh rasa selesa dan memuaskan macam hidup kat bandar. Jadi apa maksudnya? Maksudnya, kita kena bawa kemudahan-kemudahan yang biasanya ada kat bandar tu ke kawasan luar bandar. Cuba bayangkan, ada pusat rekreasi moden, ada pusat membeli belah, ada pusat kesihatan yang canggih. Benda-benda macam ni yang buat hidup harian jadi lagi senang dan lagi seronok. Tarikan nak ke bandar besar tu pun akan makin pudar kan? Pelaburan pada manusianya. Pendidikan vocational. Ini latihan kemahiran praktikal. Apa yang industri kat situ perlukan, itulah yang diajar. Automotif ke, kimpalan ke, kulinari ke, atau teknologi pertanian moden, semuanya ada. Tempat-tempat belajar ni dah ada kat kawasan luar bandar. Tak payah pergi jauh-jauh. Ada college vocational, ada institut kemahiran MARA dan macam-macam lagi pusat latihan kemahiran yang lain. Kerja yang moden, kemudahan yang best dengan latihan kemahiran yang ada kat situ, barulah kawasan luar bandar tu jadi menarik dan mampan. Barulah orang muda rasa ada insentif yang kuat untuk bina masa depan mereka di kampung halaman sendiri.